Assalamualaikum. Yang budak Isyam tu dengan anak tu, dia kata lelaki bini dengan apa benda ni kan. Berkasih-kasih sayang apa benda tu. Dia kata ada anak, kan ada anak Isyam ni kan. Aku pun tak faham juga dia dengan Samsi ni. Lepas tu lembu kebau aku apa benda hilang dekat sini. Nak kena curi. Kan. Lepas tu dia kata dia pula nak bagi ketetapan. Aku ni ingat balik, saya ingat balik ni. Ada kejadian pula. Dia nak menetapkan aku ni menipu tak menipu apa benda. Dia ada rutin dia pula, ada rutinitas dia. Ada sedikit dia dengan budak Bika ni apa benda ni. Ada sedikit ada aktiviti dia mencuri berkelompok pada setiap bulan. Dengan budak Isyam ni apa benda ni kan. Kan? Ada kan? Dah tak ada dah lembu betina ni yang kecil-kecil ni, yang jaga ni. Kan? Tak ada dah grup ni. Dah tak ada 45 ekor dah, 15 ekor dah tak ada. Kan kita nak tahu kan pasal Yamin ni apa benda dia kapal bukan, dia kapal tak menikah. Tiba-tiba dia bawa pergi ke Jaib. Dekat Kedah tu dia kapal menikah. Yang Hisham ni kenapa? Yang Hisham ni siapa? Kan? Lepas pada tu dia kata aku ni tak ingat lah apa benda lah, kok ni lah cerita dia dalam TV tu, yang ada lakonan cerita dia. Ada pengubahan cerita dia dekat situ. Dia kena ambil skrip apa benda yang aku buat dengan kawan-kawan aku tu. Yang kata benda penulis skrip tu kena bunuh tu kan. Dia nak tahu tu. Yang Isyam ni dia kata dia daripada badan uniform. Badan uniform dekat mana? Itu persoalan dia. Yang anak bini aku ni. Yang anak ni dia kata gini tu kan. Ada cerita dekat situ. Lepas pada tu dia masuk kerja dekat TMG dekat Temeloh tu. Kejadian dia tak tahu jadi macam mana. Dia nak lari dengan jantan tu, lari. Dia kena colik ke apa benda aku tak tahu. Orang buat report colik. Lepas pada tu geng tu rompok kedai TMG tu. Aku pula nak kena buat pembiayaan apa benda nak kena bayar. Dan aku tak nak bayar pasal TMG tu hilang duit tu. Dan aku tak nak bayar. Dia kena cerita dulu. Apa hak berlaku dekat situ? Siapa kumpulan dia tu? Dia orang duduk tu rumah saya. Dalam rumah saya tu ada CCTV, insya-Allah. Saya nak minta syarikat security ni dedahkan video dia.